Istighfar bukan sekadar bersihkan dosa, tapi jemput rahmat dan rezeki. Nak rezeki lancar, hati tenang, cuba amalan ni. Ringkas tapi power, iaitu istighfar. Sebut astaghfirullah bukan sekadar apabila buat salah, tapi amalkan setiap hari secara konsisten. Allah janji dalam surah Nuh, mohonlah keampunan, nescaya Allah turunkan hujan rahmat, rezeki dan anak-anak. Maksudnya, istighfar bukan sekadar bersihkan dosa, tapi jemput rahmat dan rezeki. Jom saya kongsikan tips mudah istighfar secara konsisten. Boleh amalkan istighfar 100 kali selepas subuh, sambil tengah drive, pergi kerja, atau buat apa-apa aktiviti. Istighfar tu sebaiknya dalam bacaan penuh. Tasdikkan juga dalam hati, buat dengan yakin, bukan sekadar lafaz, tapi betul-betul rasa nak kembali kepada Allah. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi cahaya dalam hati. Istighfar tu kunci tenang dan pintu rezeki yang kita tak sangka.